Selamat Aidilfitri. Juadah pagi raya. Ketupat lah. Rendang daging. Memang kalau dapat dia punya makanan yang paling lahir sekali tu yang paling nikmat. Ketupat, ayam rendang, ayam masak merah dengan kuah kacang wajib. Pagi raya tahun ni nak buat sup ayam lah. Tak tahu lagi sebab tahun ni raya dekat rumah mertua. Biasa ketupat, nasi impit, kuah kacang dengan rendang mak saya, rendang daging. Ketupat, kuah lodeh dengan sambal kacang. Cicah-cicah makan. This is my first time celebrate it at Malaysia. Before it, I was at New York. So I don't know the culture in here, but in my hometown, I will cook turkey. Rendang daging, lemang dengan rendang daging. Rendang raya. Mesti rendang raya yang mak buat. Tapi itulah, kena beli je lah sekarang. Rendang tok dengan rendang budak. Susah. Raya lemang dengan rendang. Best. Yang kita Johor banggakan kan, ketupat, lontong. Rendang dan ketupat. Lontong. Of course, rendang dengan lodeh. Sedap. Nasi minyak. Ketupat. Lontong. Saya tak masak. Mak saya masak. Aduh. Soalan dia bukan. Ketupat. Laksa kot. Lemang. Rendang, ketupat, kuah lodeh, kuah kacang. Ayam masak kicap mak saya. Biasalah ketupat, rendang. Bakso Penang. Ketupat palas, lodeh, ayam rendang dengan ayam merah. Ketupat dengan rendang daging. Ketupat dengan ayam masak merah. Mi kari. Ketupat rendang. Ketupat palas. Kita makan lemang, nasi impit bersama lontong. Lebih kepada ketupat, rendang, sayur lodeh, sambal kacang. Itulah biasanya tu. Ketupat rendang. Nasi kerabu ada, rendang ada. Tempe pun ada. Ketupat, rendang, ayam masak sambal dan juga biasanya kita ada, kalau mak mertua saya ada nasi kerabu. Ketupat, ayam masak kari, lepas tu kena ada sambal goreng. Mestilah rendang, ketupat, itu paling wajib lah. Ketupat dengan rendang. Wajib ada ayam masak merah. Of course lah ketupat, rendang. Ketupat lah kot. Mestilah rendang, tak boleh tinggal rendang ya. Rendang, daging. Ketupat dan rendang. Lontong. Rendang. Ketupat. Alah cikgu ni spontan. Nanti lah cikgu. Ketupat. Setelah kita orang Johor, ketupat, rendang, kuah lodeh. Nasi dagang. Mestilah daging dendeng. Pakai western lah. Tak adalah. Ketupat rendang. Mestilah rendang. Lontong, ketupat, sate. Ketupat lemak. Ketupat serunding. Ketupat lemang. Ketupat rendang. Ketupat. Rendang itik. Ketupat dan rendang. Ketupat, rendang. Ketupat lemang serta rendang dan lodeh lah. Sedap. Nikmati ketupat palas. Juadah pagi raya. Tak nak lah. Kuitat, ketupat, Lemang. Itulah ketupat, rendang paru, ayam masak kicap berempah. Kita orang makan rendang daging. Lepas tu nasi impit dengan kuah apa tu? Lodeh. Lontong dan rendang. Rendang. Rendang ayam. Ketupat. Silakan tu lah ketupat, lemang, burasa. Ketupat rendang. Ketupat dengan lemang. Rendang daging. Kalau saya tulis laksa, nasi tomato, ketupat, Sate. Ketupat, rendang. Lodeh. Rendang. Rendang ayam, ketupat, daun palas.
So walaupun balik Kelantan, saya tetap masak masakan Johor. Sebab suami orang Johor, masak lontong, rendang, itu kewajipan lah. Wajib ada. Kalau saya nasi limpit. Lemang, ketupat, rendang. Itu je ke? Ketupat lah. Ketupat. Pastinya ketupat dan rendang. Masya Allah banyak. Ada rendang, ketupat, lontong. Apa lagi ya? Banyak lah. Saya masak ketupat dengan apa tu, ayam masak merah. Kemudian ada makanan orang Jawa panggil sambal goreng. Saya akan masak ketupat, rendang, lodeh, saya masak sedap. Apa lah?